Orang ramai diminta mendapatkan khidmat kontraktor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga bagi pemasangan pendawaian elektrik di rumah. Pengarah Penguatkuasaan dan Penyelarasan Kawasan Suruhanjaya Tenaga Osman Omar berkata, khidmat kontraktor bertauliah boleh mengelak kemalangan berkaitan elektrik di kediaman. Menurut Osman, setakat ini lebih 3,500 kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Justru itu, orang ramai disaran menggunakan khidmat kontraktor berdaftar untuk kerja-kerja pembaikan serta pemasangan bagi peralatan dan pendawaian. Dari segi pemasangannya, bila kita beli peralatan elektrik, sama ada aircon atau water heater ataupun gas automatik ke, minta supaya kita melantik kontraktor yang berdaftar lah dengan Suruhanjaya Tenaga untuk memasang. Kadang-kadang kalau pemasangan dia buat tak betul, jadi itu akan mengakibatkan pemasangan yang non-standard, non-standard wiring, akan mengakibatkan kes-kes kemalangan bukan waktu itu, kemudian hari. Beliau ditemui pemberita pada program Sehari Bersama Pelanggan Anjuran Suruhanjaya Tenaga di sebuah pusat beli belah di Kota Baru semalam. Tegasnya, orang ramai perlu mengambil berat perkara berkaitan keselamatan elektrik dengan mengetahui langkah-langkah yang betul dalam menjaga keselamatan di rumah.